Universiti Malaysia Kelantan UMK sekali lagi dinobatkan juara keseluruhan pertandingan SSM Business Combat yang berlangsung di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi Selangor. Kejayaan syarikat siswa Blooming Seed itu sekaligus menyaksikan UMK menjadi johan 2 kali berturut-turut. Pertandingan Business Combat 2026 ini telah berlangsung sempena program Usahawan Muda PUM peringkat kebangsaan pada 1 hingga 2 April 2026. Sebanyak 24 pasukan dari seluruh institusi pendidikan tinggi IPT telah menyertai pertandingan Anjuran Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dengan kerjasama makmum di UKM Bangi Selangor. Pada saingan peringkat akhir yang melibatkan 3 syarikat terbaik pertandingan, Blooming Seed menerusi produk BOM berjaya menonjol dengan idea perniagaan berteraskan bioteknologi yang inovatif sekaligus menewaskan pesaing lain untuk meraih kedudukan tertinggi pertandingan. Menerusi plan strategik terbaik, syarikat Blooming Seed membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM15,000 sebagai juara serta turut meraih wang tunai RM1,000 bagi booth terbaik pertandingan. Pencapaian ini bukan sekadar kemenangan tetapi manifestasi keupayaan mahasiswa UMK serta UMKEI dalam menerajui inovasi berimpak tinggi serta bersaing secara kompetitif di pentas nasional. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang berhormat Senator Dato' Dr. Hajah Fauziah Saleh kepada UMK selaku johan pertandingan Business Combat PUM 2026. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT buat kali yang kedua tahun 2026 Universiti Malaysia Kelantan muncul sekali lagi sebagai johan pertandingan Business Combat Program Usaha Muda Peringkat Kebangsaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Saya dan pasukan daripada UMKEI dan seluruhnya daripada fakulti-fakulti yang terlibat, antaranya ialah mentor dan pakar rujuk daripada Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, daripada Fakulti Industri Asas Tani, daripada Fakulti Sains Bumi dan juga daripada FTKW merakamkan penghargaan kepada pengurusan tertinggi dan seluruh warga UMK khususnya yang menyokong projek kali ini. Syarikat Blooming Seed yang membawa 2 produk inovasi di bawah teraju bumi dan merupakan produk kosmetik face oil dan juga lip balm, dan kita merakamkan penghargaan juga kepada iMedical sebagai rakan strategik yang membantu dalam pembangunan produk. Jadi saya kira ini merupakan kejayaan yang amat bermakna kepada universiti dan terutamanya kepada usahawan pelajar, membuktikan bahawa kecemerlangan bakat-bakat keusahawanan di UMK sekali lagi dapat kami mempertahankan kejuaraan PAM Combat SSM buat kali yang kedua, dan insya-Allah ini merupakan kejayaan kepada semua warga UMK. Kami berasa bangga kerana telah mencapai johan bagi program PUM ini dengan produk face oil dan juga lip balm bumi. Dengan ini kami berharap produk ini dapat dikomersialkan dan juga dibangunkan secara lebih besar-besaran. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak KPT, UMK, pakar rujuk kami, mentor-mentor kami, KPDN dan juga iMedical sebagai pakar rujuk kami. Sekian, terima kasih.